Saksi pendakwaan ke-16 menafikan mempunyai memori yang lemah dalam mengingati pakaian dipakai oleh ibu Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin ketika hari kehilangan kanak-kanak autistik itu pada 5 Disember 2023. Suri rumah Rashidah Rajali, 37 tahun, turut tidak bersetuju dengan tindakan tertuduh Ismanira Abdul Manaf yang meletakkan barangan di rumah terlebih dulu sebelum keluar mencari anaknya. Rashidah yang tinggal di aras sama dengan ibu bapa arwah Zain di Blok R, Apartmen Idaman, Damansara Damai, memaklumkan perkara itu ketika sesi pemeriksaan balas oleh Peguam Bela Harish Mahadevan yang mewakili Zaim Ikhwan Zahari, 30 tahun dan Ismanira, 30 tahun pada hari ke-11 prosiding perbicaraan pertuduhan pengabaian dihadapi ibu bapa arwah Zain Ryan di hadapan Hakim Mahkamah Session Dr. Shahliza Warno. Pada 18 Februari lalu, Rashidah memberi keterangan bahawa pada hari kejadian beliau terserempak dengan Ismanira sebanyak 2 kali, masing-masing pada 12.15 dan 12.35 tengah hari, namun pakaian yang dikenakan tertuduh adalah berbeza. Merujuk kepada rakaman video yang dimainkan ketika perbicaraan, Harish berkata, berikutan perbezaan itu, keterangan yang diberikan oleh saksi itu pada 18 Februari di mahkamah ini adalah meragukan. Pada 13 Jun tahun lalu, Zaim Ikhwan dan Ismanira, kedua-duanya berusia 30 tahun, mengaku tidak bersalah atas satu pertuduhan mengabaikan kanak-kanak autistik berusia 6 tahun itu dengan cara kemungkinan menyebabkan kecederaan fizikal terhadapnya di sekitar jalan PJU Damansara Damai pada 12 tengah hari 5 Disember hingga 9.55 malam 6 Disember 2023.